Hello guys, morning. Uh, okay, so just nak try to casual dengan you guys. I wanted to share some information about the technology ataupun IT lah, information technology. Jadi tanpa buang masa, aku nak bagi satu sedikit perkongsian ilmu mengenai AI. Okay, apa tu AI? So, ramai dengar AI, tapi sebenarnya apa benda AI ni kan? So, AI adalah ataupun ialah Artificial Intelligence, ataupun dalam bahasa Melayu dia kecerdasan buatan. So, senang cerita, AI ni teknologi yang buat komputer boleh berfikir, belajar dan buat keputusan macam manusia. Contoh paling dekat dengan kita, telefon muka guna muka, scan muka kan. Google Maps tahu jalan jam, TikTok sendiri tahu apa video apa yang korang suka. Semua tu guna AI. Okay. AI sebenarnya dia tak gantikan manusia. Okay, ini salah faham pertama yang kita perlu jelas. They will not replace human. Okay, but they will help human to do a faster job. Dia tolong manusia buat kerja dengan lebih cepat dan lebih bijak. So, AI ni bukan sesuatu yang scary atau menakutkan. So, kalau dia digunakan secara yang betul, dia akan jadi alat yang paling power. Okay. So, mungkin ada yang pernah bertanya kan, macam mana datangnya istilah AI ni, bila AI bermula? So, AI ni dah mula sangat-sangat lama. Dia dah wujud lebih kurang 70 tahun dahulu oleh seorang saintis bernama John McCarthy pada tahun 1956. Waktu tu AI is just an idea, adalah idea saja. Idea di mana komputer need to be teach how human think. So komputer akan idea dia komputer untuk diajar komputer bagaimana manusia berfikir. Itu idea pertama dia lah pada tahun 1956. Istilah AI itself is been introduced in 1956. Okay, so the timeline here like this: 1970 sampai 1990 AI guna peraturan. Dia static, dia tak pandai belajar. So dia just a normal programming, right? So which mean what we ask the program to do, they will do. Okay. So in early of 2000, the computer much more advanced, dia makin laju, data makin banyak. And then bila 2010 sampai sekarang ke atas, AI itself mula belajar sendiri guna data yang besar. Sebab tu sekarang AI jadi power. So pendek kata, AI ni berevolusi daripada data yang dia terima, yang disimpan. Lagi besar data tu, lagi power AI tu. Sebab AI dia tak boleh cari, dia tak boleh belajar sendiri, dia tak boleh pergi cari buku kan. Macam kita, kalau kita nak faham maklumat, kita cari buku dulu lah kan, cari buku bla semua. Tapi AI ni dia dapatkan maklumat daripada data yang disimpan oleh manusia itu sendiri, okay, dalam bentuk digital lah. So hari ni dalam AI, hari ni AI ada dalam telefon, right? So obviously media sosial, bank, hospital, kilang, pejabat, you name it, everything, every place ada AI. Okay, beza dulu dan sekarang. Dulu AI ni dia ikut arahan. Dulu tahun di 1990 bawah tu kan, dia ikut arahan. Sekarang AI tu belajar daripada data. Sebab tu orang panggil ada machine learning semua tu kan. Tu sebab dia belajar dari data. So AI tak dicipta untuk ganti manusia. As I said just now, dia bukanlah untuk replace manusia, tapi untuk manusia buat untuk bantu manusia untuk buat keputusan yang lebih bijak. So AI ni bukan benda yang magic, dia cuma teknologi manusia yang cipta. Okay, alright. So okay, so apa AI ni boleh buat? Okay, AI ni dia boleh faham bahasa. Contoh macam kita chat GPT tu kan, terjemah voice command. AI pun boleh lihat dan kenal objek. So dia ada optical,
measurement untuk see dan recognize object. Contoh macam scan muka, macam nombor plat kereta dia recognize kan, baca dokumen, OCR dulu kita panggil OCR kan, optical reading tu. So AI boleh analisis data yang besar, AI boleh buat keputusan, AI boleh automate kerja, AI boleh cipta benda baru kan, based on data yang dia ada. So beza AI dengan manusia, apa beza dia kan? So AI beza dengan manusia ni senang jawapan dia senangnya, dia lebih laju dan lebih konsisten. So manusia ni dia ada emosi, dia ada nilai-nilai manusia tu. So bila dia buat keputusan tu, dia sentiasa based on the emotion, based on the value yang dia boleh fikirkan sebelum dia dapat buat keputusan tu. So sebab tu AI ni tak, dia macam cakap, dia tak gantikan manusia, dia melengkapkan kita, melengkapkan manusia. Okay, sambung sedikit lagi. So kita pun mesti nak kena sedar dan tahu apa tu risiko AI. Okay, aku nak berkongsi sedikit sebanyak apa tu risiko AI. So antara dia, pertama dia kita nak selalu depend kepada dia. We need always to depend. Macam kebergantungan tu melampau sangat. Tu kalau semua nak serah pada AI, jadi manusia malas berfikir. Itu isu pertama dia, terlalu depends on AI. Lepas tu kedua ada data and privacy. So AI ni belajar daripada data. Jadi kalau data tu bocor atau disalahguna, tu privacy kita terancam, daripada risiko dia lah. Dan ketiganya, risiko atau keburukan AI ni, dia punya keputusan maybe tak adil, tak fair. Sebab apa? AI ni ikut data. So kalau data tu lama sangat, mungkin AI yang kita programkan tu, dia tengok data yang ada, yang dia dapat tu data yang lama. So data tu menjadi berat sebelah, dan keputusan AI akan jadi bias lah. Okay. Dan keempatnya, pekerjaan tertentu akan terkesan. Contoh, kerja yang berulang boleh diganti dengan automation lah. Okay. Sebab manusia kena upskill, kena selalu upskill. So contoh macam kita ada mungkin kerani nak hantar invitation ataupun schedule, semua tu boleh di-automate kan. Jadi contoh kerani tu nak hantar invitation ataupun nak hantar PO, for example lah, untuk kepada certain orang atau certain company, benda tu boleh digantikan dengan AI, dengan automation. Tu ada risiko di situ. Pekerjaan tertentu boleh terkesan. Dan kelimanya, maklumat palsu. So AI ni boleh cipta teks, gambar, fake voice, suara palsu. So kalau dia tak beretika, akan jadi fitnah. So you all boleh nampak kan sekarang, orang boleh, AI tu boleh create a fake picture, fake voice, fake video and etc. So kalau dia tak beretika, so boleh jadi problem. And then last but not least, paling penting lah sekali, AI ni dia tak ada nilai, dia tak ada emosi, dia tak ada tanggungjawab. So dia just ikut arahan manusia. So apa yang kita beritahu dia suruh buat, dia akan buat. Itu yang salah di situ kan. Okay. Sebenarnya masalah ni sebenarnya bukan AI, masalahnya cara menggunakan AI tu. Kita macam mana, how we use AI. Okay. AI tu alat, manusia yang pegang kawalan. So follow, kalau nak guna AI dengan bijak, bukan membuta tuli. Alright, adios.